Macam mana nak tahu call tu datang dari scammer? Suraya Arifin tanya. Puan Suraya, ambil kertas dengan pen, saya jawab. Okay, yang pertama, kalau call tu kita tengok nombor dia tu dari luar negara, tak payah layan. Puan Suraya, tak ada siapa daripada luar negara tu nak call puan. Okay. Yang kedua, kalau yang call itu dia mendakwa Puan Suraya dengan dakwaan yang tak betul, yang tak berlaku, tak pernah terjadi dalam hidup, itu scam. Okey. Yang ketiga, dia kata dia daripada agensi penguatkuasa, tapi yang call tu nombor telefon telco. Nombor telefon telco ni yang 01 sekian lah. Dia bukan 03, 06 kan. Okey. Yang keempat, kalau dia call tu kemudian daripada agensi syarikat delivery, biasa dia akan menyamar JNT, Lazada, apa-apa sajalah syarikat-syarikat delivery itu kan. Kemudiannya panggilan itu dia akan sambung ke penguatkuasa. Biasanya dia akan sambungkan ke polis. Itu scam. Daripada syarikat delivery dia kan sambung ke polis. Itu scam betul. So untuk Puan Suraya, ikut yang ini je dulu. Dia sebenarnya tips tu ada banyak. Saya share yang mudah dulu. Mudah, dah terror, dah pandai, dah biasa, dan kita akan belajar next step. Untuk anda rakyat Malaysia, saya ajar yang basic dulu. Banyak-banyak nanti kan anda blur pula kan. Kita bagi yang mudah. Alright?